Muslimat ni kadang-kadang bila ilmu dia tu, dia mengaji tapi dia tak amal, rugi. Ustazah sebut dah, kita ni kawan elok-elok, jangan duk keli. Tapi masuk mai dalam bulan Ramadan, nak sembahyang tarawih, dia duk berebut kipas angin juga. Marah ni. Aku dah cop dulu. Dia mai ambil sejadah, dia letak tikar sejadah, lepas tu dia pergi sembang kat belakang. Lepas tu jangan duk tolong cop kat kawan. Kawan tak mai lagi tu. Kawan duk basuh pinggan kat rumah, dia tolong cop dah. Orang nak duduk, dia tak pergi, tak boleh. Siapa hak mai awal, dia berhak dapat soft yang paling awal. Kalau dia mai lambat, dia kena duduk belakang lah. Orang perempuan lagi satu nah, saya sedih sungguh. Bulan Ramadan ni tengok kan, orang lelaki ngata macam-macam kat kita. Bila semayang, dia semayang ni tak ada orang kat sini, bukan dia nak bergerak pun. Dia biar soft tu lompor. Malu kita kat orang lelaki-lelaki. Lepas ni kalau ada soft kosong, naik. Jangan tinggal. Nah, saya sebut ni pasal saya duk tengok. Pergi ke depan. Maju ke depan.